Seorang wanita telah ditahan ketika sedang memandu pulang seorang diri oleh pegawai yang ternampak keretanya terhuyung-hayang di jalan disebabkan tayar pancit. Apabila pegawai itu memeriksa kadar alkohol wanita tersebut, dia terkejut apabila mendapati bacaan menunjukkan 4 kali ganda daripada had memandu yang dibenarkan. Disebabkan tahap itu dianggap sangat berbahaya dan boleh mengancam nyawa, wanita itu segera dihantar ke hospital dan seperti yang dijangka, dia juga dikenakan tuduhan memandu di bawah pengaruh alkohol. Namun mengejutkan semua orang, sebaik sahaja tiba di hospital, pihak perubatan bersedia untuk melepaskannya kerana tiada kesan pengaruh alkohol dalam tubuhnya. Peguam wanita itu pada mulanya menyangka alat pengukur nafas telah tersilap, tetapi selepas bekerjasama dengan seorang profesor kolej, 2 nurse dan seorang pembantu doktor, peguam berjaya membuktikan bahawa tubuh wanita itu sebenarnya menghasilkan alkohol sendiri. Rupa-rupanya tubuhnya secara semula jadi mempunyai lebihan yeast yang menukar gula dalam badannya menjadi alkohol. Malah selepas 20 hari tidak minum langsung, kadar alkohol dalam darahnya masih tinggi walaupun wanita itu tidak berasa mabuk. Akhirnya tuduhan memandu di bawah pengaruh alkohol itu ditarik balik. Komen pandangan korang.